Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, tuan-tuan dan puan, penonton yang kita kasihi, penonton rancangan podcast Borak Santai SKB Rakyat Cakna Peniaga Beretika. Kembali kita buat episod kan? Ya, kembali kita buat episod ada rancangan podcast Borak Santai. Sekarang ni kita, pada hari ni kita berada di luar, Azrin. Setelah beberapa lama kita kembali untuk mengadakan episod baru kali ni di luar. Di luar. Kita ada di Taman Wetland Putrajaya. Sebenarnya penonton, di Putrajaya ni banyak tempat-tempat yang menarik untuk pengalaman tuan-tuan dan puan. Salah satunya Taman Wetland. Kami sekarang berada di Menara Pandang Jauh Taman Wetland ni. Di mana untuk makluman penonton, di Taman Wetland ni nak masuk free sebenarnya. Percuma aja. Dan banyak kemudahan di sini, tempat menarik, boleh jogging, boleh berkayu basikal. Boleh adah lah bawa keluarga, anak-anak dan sebagainya. Nak mengambil gambar dan sebagainya. Jadi kita bersiaran hari ini di Taman Wetland Putrajaya, tuan-tuan dan puan. Peluang tempat-tempat menarik ni untuk kita adakan episod Borak Santai SKB di Taman Wetland. Dan saya rasa belum terlambat lagi untuk kita mengucapkan salam Ramadan Salam Ramadan kepada semua penonton yang beragama Islam. Semoga dapat menjalani ibadah puasa kali ini dengan lengkap dan insya-Allah Allah akan kurniakan pahala yang berganda lah. Betul. Okey Azrin, dalam kembali kita kepada program podcast Borak Santai, pada kali ini kita ada lagi satu episod yang kita akan bawa kepada penonton semua. Dan kali ini juga kita ada undang seorang tetamu daripada pegawai dalaman kita lah Betul. Dan saya ingat kita akan perkenalkan beliau lah kepada penonton. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Muhammad Hafiz bin Mahidin, pegawai pengkuasa KP9 daripada unit tugas-tugas khas Seksyen Serbuan dan Siasatan. Selamat datang Tuan Hafiz. Terima kasih Tuan. Dan apa tajuk hari ini Rin yang kita akan bawa kepada penonton? Kalau kita tengok episod yang lepas, banyak kita menyentuh pasal bekalan, barang kawalan sebagainya. Tapi tentunya penonton-penonton ni, bila kita sebagai PDN ni, sebab banyak lagi perkara-perkara produk di bawah KPDN yang di bawah bahagian pokok kuasa lah khususnya. Yalah, mungkin kadang tu penonton ataupun pihak di luar dia ingat kita enforcement ni hanya membuat tugas-tugas penguasaan, tindakan secara hard enforcement mungkin. Tetapi tanpa menyedari bahawa kita sebenarnya banyak lagi yang kita buat. Dia pendekatan soft approach yang kita buat, pendekatan berhemah yang kita buat. Maksudnya untuk kali ni kita akan memperkenalkan satu lagi konsep pendekatan soft enforcement yang dilaksanakan oleh KPDN bahagian pokok kuasa untuk mendekati lagi kita punya pengguna-pengguna di luar sana, iaitu berkaitan dengan Vanstar. Jadi kalau kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan Vanstar ni, STAR jadi sebab tu kita bawa Tuan Hafiz bersama-sama kami untuk membicarakan sikit sebanyak tentang Vanstar, iaitu salah satu aset yang bahagian pokok kuasa ada lah. Jadi untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan yang tadi disebut sebagai soft enforcement dan perkhidmatan yang kami bagi kepada masyarakat. Okey, jadi Tuan Hafiz boleh perkenalkan sedikit diri Tuan Hafiz lah kepada penonton yang nak tahu ni, siapa Tuan Hafiz sebenarnya ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Borak Santai SKB kerana menjemput kami daripada Seksyen Siasatan Serbuan dan Siasatan ke sesi Borak Santai pada hari ini. InsyaAllah, nama saya diberi Muhammad Hafiz bin Mahidin. Sekarang saya bertugas di Seksyen Serbuan dan Siasatan di bawah unit tugas-tugas khas. Okey. Berapa lama dah Tuan bertugas di Seksyen Siasatan? Saya mula bertugas di Seksyen Siasatan ni hampir 3 tahun dah. 3 tahun Oh, Alhamdulillah. Okey, maksudnya apa tugas Tuan lah boleh nyatakan tugas-tugas dalam Seksyen Siasatan ni? Di antara tugas-tugas Seksyen Serbuan adalah menjalankan pemeriksaan okay. yang itu adalah core business lah kita sebenarnya. Core business kita dan juga kita melaksanakan juga serbuan pun salah satu lagi core business kita lah. Sebab tu seksyen berkenaan ni nama Serbuan dan Siasatan. Jadi itulah sinonim lah. Jadi okey, berbalik kepada macam tadi Tuan Hafiz saya dah sebutlah tentang aset yang bahagian penguatkuasa ada ni. Jadi mungkin boleh nyatakan, boleh maklumkan lah aset-aset yang logistik yang kita ada, enforcement ada bagi melaksanakan tugas-tugas operasi dan juga penguasaan ni.
Okey, Dan. Antara aset yang kita ada, salah satunya adalah Venstar. Kita juga ada kereta peronda. Kereta peronda. Alright. Okay. Dan kita juga ada satu unit yang dinamakan unit rondaan penguat kuasa. Di mana anggota penguat kuasa meronda menggunakan motosikal peronda. Unit peronda lah. Unit peronda. Okey, jadi itulah untuk pengalaman tuan-tuan dan puan, kita ada van yang kita disebut Venstar tadi, kita ada unit peronda motosikal dan juga apa tadi kita ada tadi? Kereta peronda. Kereta peronda kita ada. Jadi 3 aset lah yang kita ada buat masa ini. Tapi pada kali ini, episod kali ini kami nak sentuh khusus ataupun bercakap lebih khusus kepada Venstar tadi ni. Mungkin Tuan Hafiz boleh kongsi apakah yang dimaksudkan dengan star ni. Star ni ialah bintang ke ataupun star ni bintang lah kan. Jadi mungkin boleh kongsi dengan penonton apa yang dimaksudkan dengan star ni, Venstar ni. STAR ni adalah akronim daripada Skuad Tindakan Aduan Resolusi. Skuad Tindakan Aduan Resolusi. Ya, STAR. STAR. Ya. Jadi itu maksudnya yang daripada akronim lah. Bukan bintang tuan-tuan puan. Skuad Tindakan Aduan Resolusi. Ya. Maksudnya STAR ni adalah untuk menangani aduan-aduan lah. Aduan-aduan untuk mendekatkan diri kepada pengguna. Adakah khusus untuk menangani penerimaan aduan dan penyelesaian? Itu antara tugas-tugas ni. Antara objektif yang kewujudan Venstar ni untuk kita menerima aduan lah. Menerima aduan dan menyelesaikan aduan di tempat kejadian. Okey. Berapa lama dah? Berapa lama dah van ni? Venstar ni mula dibeli pada tahun 2016. 2016 dah lama. Van Hiace tak silap saya. Okey. Dan kemudian kita ada buat pembelian lagi untuk membeli 3 lagi unit. Sekarang ni total kita ada berapa van untuk yang Venstar ni? Venstar ada 4 unit setakat hari ni. Setakat ni? Ya. Okey. Adakah 4 unit itu berada di mana tuan? Okey, 4 unit ni van ni diletakkan di setiap negeri. Ada 4 negeri. Ada 4 negeri. Di Putrajaya, di Pulau Pinang, di Johor dan di Pahang. Pahang. Jadi hanya 4 negeri yang ada Venstar ni lah. Jadi berbalik kepada Venstar ni tadi, apakah bentuk urusan yang dilakukan oleh selalunya orang ramai lah. Apabila nampaknya Venstar ni, dia mungkinlah Venstar ni ada satu tempat tu. Jadi apa yang urusan yang boleh orang ramai lakukan apabila ternampaknya Venstar ni, Tuan Hafiz? Antara fungsi dan objektif Venstar ni diadakan adalah untuk kita menerima aduan di tempat kejadian, menyiasat aduan dan memberikan informasi, nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan pengguna. Apa lokasi-lokasi yang biasanya Venstar ni akan pergilah? Ataupun spot-spot tertentu yang biasa Venstar ni berada? Venstar, kita akan pergi ke kawasan-kawasan tumpuan orang ramai. Contoh di mana tu? Di Pasaraya, Pasar Basah. Maksudnya dia berada di kawasan parking kereta lah. Ataupun lobi. Ke macam mana? Di tapak, kita akan parking di parking tapak kereta. Dan kita akan buka yang mudah orang ramai nampak lah daripada luar. Sebenarnya van ni dilengkapi dengan peralatan pejabat sini. Kalau tuan-tuan dapat lihat, dilengkapi dengan peralatan pejabat. Kita ada komputer untuk menerima aduan, dan kita juga dibekalkan dengan pegawai-pegawai yang berinformasi untuk memberikan maklumat apa yang pengguna ataupun peniaga yang perlukan. Jadi satu-satu tempat tu berapa lama? Berapa lama dia akan? Sejam ke? 2 jam ke? Tempoh jangkaan masa yang kalau kita berada di satu tempat tu lebih kurang dalam bermula dari pukul 10 sehingga 4 petang lah. 10 sampai 4 petang. Kata seharian jugalah. Seharian, ya. Bukan sahaja pengguna, tapi ada kalanya kita juga mendapat pertanyaan daripada peniaga sendiri. Okey. Jadi kita itu satu
bagusnya Venstar ni, maksudnya sekarang ni saya boleh simpulkan di sini bahawa Venstar ni dia akan berada di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai. Contoh di pasar raya, di pasar awam ataupun mungkin expo contoh program kementerian. Jadi program kementerian. Jadi orang ramai boleh datang lah. Dan dia lebih fungsinya lebih kita tengok macam pada kaunter pusat khidmat lah kan. Kita tujuan kita buat adakan Venstar ni nak memudahkan orang ramai lah. Kadang-kadang tu faham lah, kita ni semua sibuk, kadang tak dapat pergi ke pejabat KPDN. Jadi kami turun ke Padang, turun ke bawah untuk bersama masyarakat lah. Jadi untuk masyarakat ataupun pengguna, peniaga sebagai contoh, untuk menyalurkan maklumat, buat aduan ataupun pertanyaan. Jadi insya-Allah pegawai-pegawai kami yang bertugas di Venstar ni memang pegawai-pegawai yang ada maklumat dan boleh membantu lah. Yang bersedia untuk memberikan maklumat tu. Cuma satu tuan daripada Tuan Hafiz lagi lah. Adakah keberadaan Venstar ni dia berjadual ataupun dia random ke ataupun macam mana? Kita ada buat jadual. Memang kita ada buat berjadual dan ada kalanya jika kita diperlukan, sebagai contoh ada program PBT menjalankan hari PBT ataupun dan sebagainya, mereka akan menjemput maklum kat kita, menjemput untuk menyertai sekali dalam program tersebut. Dan itu jadi, bukan dalam jadual. Macam sekarang ni, macam mana sambutan orang ramai peniaga terhadap kehadiran Venstar ni, Tuan Hafiz? Rata-rata pengguna dia lebih senang berurusan sebab dia dekat dengan pegawai itu sendiri, pegawai KPDN itu sendiri. Sebenarnya antara tujuan Venstar ni adalah kita nak meningkatkan keberadaan omnipresent kita. Omnipresent, yes. Itu yang paling penting. Omnipresent tu. Omnipresent kita di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai, supaya kita dapat menjalankan apa yang memberikan perkhidmatan. Maksudnya omnipresent tu bukan sahaja buat pemeriksaan, buat tinjauan dan juga serbuan lah, tetapi juga memberikan khidmat nasihat kepada mana-mana pihak yang memerlukan perkhidmatan yang disediakan oleh bahagian penguasaan KPDN lah. Jadi apakah way forward kepada program Venstar ni, Tuan Hafiz? Mungkin nak tambah van lagi ke ataupun meluaskan ke satu Malaysia ke? Macam sekarang ni hanya 4 negeri, mungkin nak satu Malaysia lagi keberadaan van ni. Kemungkinan, tapi jika ditanya, saya rasa penambahan kepada van ni amat perlulah. Lebih-lebih lagi kita nak menambahkan bilangan di Sabah dan Sarawak. Kita akan letak van di Sabah ataupun di Sarawak. Jangan lupa Sabah, Sarawak, Labuan ni. Betul. Mereka pun pengguna dengan kita. Jadi ada kemungkinan kita akan cuba, tapi saya tak pastilah. Jika ada peluang dan boleh tambah Venstar tu, InsyaAllah kita akan cuba. InsyaAllah. Itu pun dia bergantung kepada bajet. InsyaAllah. InsyaAllah ada bajet lebih. InsyaAllah. Kita akan usahakan benda tu. Kita berharap bahawa Venstar ni akan memberi imej dan juga satu orang kata imej lah kepada KPDN bahagian penguasa yang turun padang untuk mendekati lagi pengguna-pengguna di luar sana. Jangan hanya melihat bahagian penguasa KPDN ini hanya untuk mengambil tindakan, menguasakan. Penguasaan itu adalah satu cabang kami ataupun core business kami, tapi dari segi khidmat nasihat pun memang kami buat melalui Venstar tadi dah. Dia bukan baru tahun 2016. Bukan baru, dah lama. Hampir 9 tahun dan maksudnya masih lagi relevan dan kita berharap bahawa Venstar ini akan memberi impak positif kepada lebih ramai lagi pengguna-pengguna di luar sana. Ya, betul. Jadi sebab tu kita melalui rancangan podcast Borak Santai ni kami ingin memwawarkanlah tentang kewujudan Venstar ni kepada masyarakat, kepada peniaga dan sebagainya untuk mengguna kemudahan yang kita sediakan ini untuk kebaikan bersamalah. Jadi kita harapkan semua pengguna dan juga peniaga yang ada di Malaysia ni menjadi pengguna yang bijak, peniaga yang beretika dan sebagainya. Sebenarnya kita punya tagline lah jadi itu yang kami cuba nak sampaikan, nak sharekan dengan tuan-tuan dan puan, penonton semualah. Kalau tuan-tuan tak boleh berkesempatan menghadir ke kaunter KPDN, Venstar akan datang. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Kalau nampak van tu yang berwarna kuning, ada logo KPDN, itu adalah Venstar yang berada buat masa ni ada di 4 negeri yang disebut tadi ni. Jadi jangan lupa gunakan perkhidmatan yang kami sediakan supaya lagi sekali supaya kita menjadi pengguna yang bijak dan juga peniaga yang beretika. Dan saya ingat
kita nak ambil kesempatan ini juga Puan Azrin untuk kita mengucapkan jugalah selamat hari raya kepada dah tak lama lagi tak lama lagi kepada semua penonton lah Borak Santai, podcast Borak Santai, dan kami mohon ampun dan maaf lah sekiranya ada kesalahan yang kami lakukan sepanjang kita bersiaran selama ini. Jadi saya rasa itu saja, dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Hafiz atas perkongsian maklumat berhubungan dengan VanStar kepada kami dan juga kepada penonton, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi, dan jangan lupa untuk ikuti rancangan podcast Borak Santai ini di semua platform media sosial kami, di TikTok, Facebook dan juga YouTube. Jadi sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.